pong, pong. Kotang kesong, song. Enang kasih, enang untat, tat. Kuyong sayang, yang. Tangke pong, kotang kesong, enang kasih, enang untat, tat. Kuyong sayang, entar kasih. Okay guys, Alhamdulillah kita orang dah sampai dekat spot yang kita orang nak berjala tu. So, orang nak tahu ada hasil ke tak ada. Jom kita layan video kita berjala. Okay, hari ni saya dengan abang saya, itu hari ada pergi mancing udang. Hari ni kita nak cari ikan talapia Senang ceritanya apa ikan pun tak kisah. So jom kita pergi. Kita hari ni kita orang dua je. Tak ada orang lain. So korang kena layan video-video saya. Okay. Dia pok je hutan sikit lah. Dia agak hutan sikit. Dulu ni belakang tu ada kongsi ada wak tu dia boleh getah. Dia ada kongsi belakang sana tu kalau korang ada nampak. So tempat jalan dia macam ni lah. Agak ekstrim sikit jalan dia. Kalau korang nak tahu, kawasan ni dekat dengan rumah saya je, tak jauh. Kalau naik motor tu lebih kurang dalam 5 minit. Lalu hutan lah. Yang tumbangnya pukul getah. Sekarang ni air agak cantik untuk cari ikan talapia. Kita dapat ikan tu, kalau banyak kita jual lah ke orang kampung. Hasil je boleh beli keropok anak ke, beli coki-coki. Kita tengok berapa banyak dapat dulu, baru kita cerita. Saya tak makan ikan talapia tapi saya suka tangkap. Udang galah pun saya baru je belajar makan. Sebelum ni saya tak makan udang galah. Tapi saya tak letak kat pokok ingat kunci letak kat sini. Kunci motor kan. So korang tengok kita berjala ada hasil ke tak ada. Air agak cantik jernih-jernih, keruh-keruh sikit. Air kurang dalam. Kita tengok hasil ni, jom let's go. Tapi sungai ni sekarang bandar raya dah banyak Bandar raya dah banyak dah sungai ni sekarang. Okay, barang pertama kita tengok ada hasil ke tak ada hasil. Okay, untuk pengetahuan korang, kita pakai kasut ni safety. Ambil yang besar je, yang kecil kita tak nak. Kita ambil yang besar je kan, yang kecil saya tak nak. Yang kecil tu kita biar dia membiak dengan selamat dan sihat. Dulu saya pernah juga berjala kat sini. Saya pernah buat konten kat sini. Tapi kita buat lagi sekali. Nak tunjuk kat korang ada ke tidak hasil talapia ada. Kita akan naik ke atas. Naik atas mana? Kita akan naik ke atas. Okay, cabaran pertama jala kita orang pakai jala 8 kaki Jala saiz 8 kaki. Batu dia bukan batu ladung, batu bulat-bulat tu. Dia tengah kerja ikan tu. Dia tengah kerja ikan. Saya tak nak laju, saya pegang telefon. Cabaran pertama geng. Jenis pas ni ada? Kau kejar je macam ada. Getaran tu ada. Aduh. Agak susah lah geng nak rakam burang kotak. Ada seko. Lebaran pertama dah terkena je seko. Ada seko ikan talapia geng. Lebaran pertama. Okey, tebaran pertama dah mendatangkan hasil seekor ikan talapia. Man, susah lah nak buat kotak ni, Man. Buat tali, ada tali. Ni lah buat tali. Tarik je. Tak pecah. Okey, geng. Kotak ni dia custom rupanya. Tarik talinya. Saya tak tahu. Okey, hasil pertama kita seekor. Lepas tu tutup lah. Tutup kan. Oh, dia ada tali kan. Tali ni kita tarik je.
Okay, kita tengok tebaran kedua dia. Tebaran pertama mendatangkan hasil Ada sangkut Hah? Air dia keruh kebun mandi. Ini bukan kebun mandi, ini memang keruh. Tak ada ketukan, geng. Tebaran kedua kumpau. A few moments later. Agak saiz, geng, ada saiz. Tilapia ada. Ni apa ikan trobol Ikan sultan. Hah? Ikan sultan. Oh, ikan sultan. Ada ikan sultan, geng. Ikan sultan. Videonya agak goyang-goyang sebab saya rakam. Lepas tu saya berlanjut. Sekejap lagi saya nak tebar pula. Ni kita bagi abang saya, dia penat sikit, saya pula. Ganti-ganti. Ada ketuk kan? Ketukan, geng, macam mancing lah. Yelah, kalau menjala ni kan kalau... dia kata ada. Dia kata kalau menjala ni kan dia macam ada ketukan sikit tu kalau nak tarik tu. So kita boleh tahulah dia ada ke tak ada. Yang mana pernah menjala tu dia tahu apa. Ada ketukan. Agak senang lah ranjut terapung. Tapi kita nak pergi belum. Masalah status terapung ni. Woi, bapak besar. Ini ikan haruan haruan tasik. Dia mana-mana. Alah, ada lepas baru nak tunjuk. Haruan tasik ni di mana-mana ada, geng. Okay, kita nak review sikit lanjut terapung kita ni. Custom tali. Masih mencari pot, geng. Besar-besar bas. Dapat tilapia sekilo ke. Dia ada tilapia sekilo sebenarnya, tapi susah sikit lah nak dapat. Status. Kita try pacak kat sini. Tengok apa jadi. Ada kan? Wah, besar-besar. Aduh. Besar dapat lagi ikan ni. Haruan tasik ni, geng. Cepat sikit kan melompat kan. Rugi seekor. Tasik, geng. Ni haruan tasik. Tunjuk sikit besar mana haruan tasik kat sini. Haruan tasik je, geng. Besar, geng. Setengah kilo haruan tasik ni. Ya, apa lambat sangat dah. Okay, buang. Apa buang kat situ ya? Nanti dia besar lagi habitatnya. Dia buang kat situ je haruan tasik tu. Nanti dia besar juga kan. Tapi nak buang kat darat tak sampai hati, nanti dia mati pula. Kalau korang macam mana? Korang kalau dapat ikan
haruan tasik tu korang buang dekat darat ke dekat dalam air balik? Kalau nak ikutkan dia kena dekat darat kan. Tapi tak sampai hati guys. So jom kita pergi ke cari misi mencari tilapia lagi guys. Macam banyak sangkut je jalan ni, tak cuci ke? Ada? Banyak sampah, patut lah. Jalan tu dia macam kurang membuka lah geng. Sebab ada banyak sampah So ada lah tekanan-tekanan je. Nampak? Ada? Sangkut? Sangkut geng. Alhamdulillah hasil kali ni adalah sikit. Baru berapa kali cebok. Banyak ni ikan haruan tasik. Kau dapat tak? Ikan ni kalau boleh makan memang jackpot lah. Ada berapa ekor je kita kira. Berapa ekor haruan tasik. Seko haruan tasik. Tengok geng haruan tasik kita geng. Seko. Mana-mana ada je dia ni kan haruan tasik ni. Memang tak lari. 1. 2 ekor geng haruan tasik. Kita tak tilapia, dia pula menyibuk. Ada lagi 4 ekor. Kalau boleh jual seekor RM1 ni, memang saya kumpul je. Ada 4 ekor kan haruan tasik. Banyak dia haruan tasik kat sini. Ada 4 ekor. Pocok dalam. Kau punya apa je? Apa? Dia panas. Temperature dia naik. Tebing-tebing ni kadang-kadang ada ikan tilapia. Ada orang dia boleh tangkap pakai tangan geng. Saya tak ada. Saya tak pandai. Dah berapa lama tak hujan lah? Malam ada hujan, naik sikit air. Sungai kampung saya ni dia kena hujan Kalau hujan air baru. Lepas tu dekat atas sana dia ada kilang plastik kan. Lepas tu dia hancur-hancurkan plastik tu dia buang kat sungai nampak. Ni semua yang korang nampak abu-abu ni semua plastik hancur Pihak tertentu dia tak buat kerja. Mungkin dia buat kerja tapi kita tak tahulah macam mana cara dia buat kerja kan. Sungai kita cemar. Dulu sungai ni boleh ambil air sembayang. Air je boleh minum sungai ni. Sekarang sejak ada perumahan dan perkilangan kat atas tu, tak boleh. Jangan katakan nak buat air sembayang. Tengok pun takut. Ada? Pot macam baik tapi tak ada. Dekat arus air ni tak ada. Macam ada. Kalau dalam keadaan sekarang nak menyembak memang tak boleh lah. Air je memang keruh. Air ni jernih tapi abu-abu apa semua betul plastik tu yang buat dia jadi kotor. So tak nampak dalam. Air je masih jernih. Tapi abu kan. Debu macam keladak-keladak air lah. Air dah lama tak naik besar. Masukku bukan begitu. Masak tak ada kan. Ni dah air titik Depan tu macam ada pot. Ini macam pot baik depan ni. Tengok saya punya sungai botol-botol semua. Sungai ni sungai kecil bukan sungai besar. Kita lah ada sungai besar tapi kat bawah sana, kena pergi bawah baru jumpa sungai besar.
Hasil baru ada sikit, tak banyak. Cukup lah untuk masak sambal merah. Sambal cili kering geng. Nasi panas, goreng garing-garing, lepas tu tumis dengan sambal cili kering. Memang sedap ni. Memang apa lah. So kalau nak tengok hasil banyak tak banyak, kalau kena stay tune. Let's go. Masalah status bukan. Ada? Hah? Ada kerbau, geng. Ada, Man? Tak ada. Kau biar betul. Ada kerbau, geng. Jadi saya tunjuk. Masalah status bukan. Kalau lah kerbau ni kejar, geng. Woi, ikan ni mati, geng. Ikan bandaraya mati, geng. Kenapa lah dia mati? Dia berlawan ke apa? Oh my god. Tu tengok. Gelombang-gelombang ikan. Nampak tu? Korang nampak tak? Depan tu ada ikan tengah lari. Si jala ni tak ready pula. Aduh. Lanjut lah. Aduh, air paras-paras ni je batal relax. Memang silap lah. Memang tak dapat lah. Ada? Dia boleh relax. Sepatutnya kena standby. Apa pasal kerbau ni? Hilang anak ke apa? Mana ada? Dia takut, geng. Dia takut kena kejar kerbau. Kerbau ni dia nak balik. Itu panggilan dia suruh balik. Ha? Itu hari Endon dah sondol. Padahal itu Endon dia kacau je. Endon tu bagi tekanan. Ni geng kerbau. Kalau kerbau dia dekat atas tu air agak keruh sikit lah. Sebab dia mandi kan. Kerbau kan berkubang. Nampak? Dia cari kawan-kawan dia. Dia panggil yang depan tu leader. Ada? Tak ada kan? Ini dia punya askar-askar. Kalau korang nampak askar dia, ni askar-askar dia. Depan tu leader dia tadi. Dia panggil oek. Laju-laju askar dia datang. Pom. So kita teruskan dengan konten jala. Let's go. Di sana. Status. Ada? Air agak dalam Sebelah tepi lah. Bak berat rumah ada apa? Status. Kita jangan pergi tepi sangat sebab dia kata dia pasal berat batu dia. Macam berat batu ni, tak tahu. Sangkut. Depan tu. Betul. Sangkut lah, geng. Baru balik dah sangkut. Lemah.
Tarik je. Ada lagi tadi macam Ini jarang aku jadi. ambil man. Ini aku terus kat sana. Macam aku mas. Ha? Ambil gimbal tu kau nak faham. Okay guys. Ni guys. Ini moving turtle menjala. Kita tengok hasilnya. Ada tak gogon? Tak ada pun ni. Nampaknya belum. Tebaran yang kedua. Tebaran yang pertama bandaraya guys ya. Okay guys. Ni tebaran yang ketiga, kita tengok apa hasil. Alah bosong bandar raya. Nampak. Banyak bandar raya geng. Itulah aku lari, aku loncat ke sana, aku tak sebar sini. Geng, kita geng. Mesti buat bandar raya geng. Ada hotspot dia. Balik kat je kat bawah. Guys, bandaraya guys. Tilapia seekor. Mana tilapia? Tu. Tapuk banyak bandar raya. Aku situ mana ada aku jala. Dua ekor guys bandar raya. Tilapia ada. Dua ekor Apa? tilapia. Ekor. Mak kau rakam mana? Tengok ni geng. Orang cakap bandaraya boleh jual lah. Nak jual kat mana? Tempat dekat mana lah telur dia. Itu nak jual telur. Tengok. Tengok mana? Tadi dia. Lari. Kita tutup batu ni yang bagi berlari. Balik kat sini. Padam muka dia. Orang nak berjalan, orang nak kau. Dah. Meh. Okey geng. Okey, itulah tadi saya 3-4 kali tebar. Dapat ikan bandar raya, dah nak ikan 10 ekor. Tilapia je seekor je. Penat buang ikan tilapia je kan. Padahal parah lutut je, tapi bandar raya je pergi besar, gila besar lah. Bandar raya memang mana benda boleh hidup lah. So orang kena tengok lagi video-video saya sampai atas sana, nanti kau dah tengok ada hasil ke tak ada. Let's go. 2 hours later. Okay guys, so sekarang ni ada man? Ada? Tu ada geng. Okay, ada. Besar geng. Besar geng. Ini lebih kurang dalam setengah kilo je. 500 gram lah ni. Tak sampai 1 kilo geng. Tapi besar hasil dia. Tak sabar nak tengok. Ni je. Ini paling besar yang kita dapat lah. Ini yang kita cari. Tapi kalau nak saiz macam ni,
Paling senang nak dapat, kita kena menembak. Kalau nak dapat yang saiz 500 kilo ke 700 kilogram, bukan kilo. Kena menembak, kena menjala, kena menjaring. Kalau kita menembak tu, kita kacau lubuk je. So tengok lagi hasil yang besar. Stay tune, let's go. Okay gang, ada ikan. Tilapia 3 ekor. Buka lah. Sekejap. Biar aku buat. Kalau dekat kasi biru saiz ni lah. Tapi dia jenis gemuk. Okey, hasil dah agak meningkat Saya kena tukar plan. Saya rasa dalam 15 ekor. So kalau kena tengok video-video lagi sampai atas. Ada. Ini pot agak menarik lah untuk ikan tilapia. Ada harus. Lepas tu dia agak dalam sikit. Okay, ada lagi geng. Ada lagi. Biar aku ambil, Mai. Ini saiz goreng garing-garing. Lepas tu makan je sambal kicap pun. Memang sedap lah. Okay guys, so buat masa ni 2 kali tebak, ada 4 ekor. Dah agak berat Ada? Banyak oh. Tebak. Masalahnya dalam oh. Ada? Sampai situ ada situ. Dia ajak kita pergi atas lagi geng. Dia tak tepati janji.
3 hours later. Okay guys, so sekarang kita orang dah on the way balik Kita dah menuju ke bawah. So kita pun dah penat, dah jalan kaki, sekejap lagi dah masuk waktu asar. Kita pergi balik, sampai atas tu sekejap lagi kita kira berapa ikan yang kita dapat. Lepas tu kita balik rumah, mandi-mandi apa semua. Kita tunaikan apa yang patut. Lepas tu kita tidur ke, main bola ke kan. Tapi saya tak sabar nak tahu berapa ikan yang saya dapat ni. Saya rasa dalam belah-belah ekor je. Yang besar je lah dalam 2-3 ekor. Berarti yang lain kecil sikit lah. 6 ekor sekilo macam tu. Okay, so tanpa masa, jom kita balik, kita kira berapa jumlah ikan ni. Lepas tu kita luncur lah. Bye bye. Okay guys, so sekarang sampai masanya untuk kita kira jumlah ikan kita Saya tak tahu berapa banyak saya dapat. Saya pun tak sabar nak kira. So jom kita kira, let's go. Ni hasilnya. Mantap kira kan? Okay guys, ni hasil je geng. Saya tak sabar nak kira. So jom kita kira sama-sama. Okay. Berapa man? Kita kira hasil je sama-sama geng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, agak banyak 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Okey kan, semua total kita dapat hari ni adalah 41 memang banyak Saya ingat sikit je, rupanya banyak Sikit-sikit masuk sampai 40 ekor. So kalau korang suka konten ni, korang like, comment and share. Jangan lupa. So saya nak ucapkan terima kasih kepada korang sudi menonton video-video sebelum ni dan video yang akan datang ni. So korang teruskan support. Kalau bak kata orang putih, always support. Okay, so terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.